masuk dalam masjid, muazzin belum azan lagi. Apa kita nak buat? Maka kita boleh salat sunat tahiyatul masjid. Dalam ikut dalam mazhab Syafi'i, tak kira lah waktu tu waktu larang atau tak larang, itu dia panggil solat bersebab. Timbul lagi soalan, kita masuk masjid, muazzin tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak solat tahiyatul masjid ke kita kena berdiri tunggu sampai sudah azan? Menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali, dua mazhab ni kata apa? Ila annahu idza dakhala al-musalli al-masjida, apabila seorang itu masuk dalam masjid, wal muazzin qad syar'a fil azan, muazzin sedang azan, lam ya'ti bi tahiyyatin wala bi ghairiha, maka jangan lagi dia solat tahiyatul masjid. Habis dia buat apa? Dia berdiri, jangan duduk. Sebab kalau dia duduk, habislah dia punya tahiyatul masjid. Diri sambil-sambil jawab, kecuali orang uzur. Orang uzur dimaafkan, dia duduk sebab dia solat tahiyah pun sambil duduk, dah tu dimaafkan. Bila selesai azan, kita jawab dulu la ilaha illallah, kita pun selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ke akhir. Bila sudah berdoa, barulah Allahu Akbar. Salat sunat apa tu? Salat sunat qabliyah. Tadi kata nak solat tahiyatul masjid, sekarang ni sudah bertukar tajuk kepada solat sunat qabliyah. Jawab dia, Nabi SAW dalam hadis Nabi kata apa? Iza dakhala ahadukumul masjidah, apabila seorang itu masuk dalam masjid, la yajlis, jangan sekali-kali dia duduk, fala yajlis hatta yusalli, jangan duduk sehingga dia solat. Maka solat tahiyatul masjid itu sekiranya tidak ada waktu tu waktu larang atau waktu tak ada apa-apa, tapi bila sudah azan, maka waktu itu waktu itu sudah bertukar kepada waktu solat qabliyah. Jadi bila kita solat qabliyah, maka arahan Nabi SAW kata la yajlis, jangan duduk tadi, berlaku tak berlaku? Sudah terlaksana dengan kita melakukan solat qabliyah. Mana tahiyatul masjid masuk sekali, tak payah kembar dua. Jangan kata Allah sajid nawaitu tahiyatul masjid dan qabliyah maghrib, qabliyah isya lah, tak perlu. Maka tahiyatul masjid masuk secara automatik, kecuali azan yang kedua pada hari Jumaat. Contohnya kita masuk hari Jumaat, muazzin sedang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nak tunggu ke kita nak teruskan salat tahiyatul masjid? Jawab dia kena salat terus, sebab lepas pada azan ada khutbah. Maka mendengar khutbah itu menjadi suatu kewajipan bagi orang hari Jumaat. Jadi azan itu sunat, maka kita teruskan. Masuk dalam masjid orang tengah azan, jangan tunggu, solat dulu Allahu Akbar. Kemudian bila selesai solat, kita tunggu, kita dengar khutbah. Kalau kita masuk, contohnya awak mari terlewat mari, biasalah ada masyarakat apa-apa lawak mari, kita mari orang sedang khutbah, nak solat tahiyatul masjid ke pakai duduk terus? La, tahiyatul masjid. Sebagaimana sahabat nama Sulait Al-Ghatafani, dia masuk pakai duduk. Nabi kata kum, Nabi kata bangun, solat dulu baru duduk. Solat ringkas 2 rakaat, mana jangan dipanjang-panjang bacaan. Dan waktu orang khutbah, ada setengah orang ni tunjuk warak, orang duduk khutbah dia duduk berzikir, pegang tasbih besar, duduk berzikir ngak sini. La, bila orang khutbah, semua aktiviti berhentikan, stop, dengar khutbah, dengar nasihat yang disampaikan oleh para khatib.